Aduh. Oh, kena lagi. Alah, lucut lagi. Oh, kena. Oh. So, bismillahirrahmanirrahim. Masih menggunakan lure hari ni daripada kaki bara. Dua kaki bara yang ini 13 cm 12 gram tu. Macam tu lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Lagi kita macam biasa hari ni, kita mencari siakap lagi Okay, cari siakap yang ada lalu lalang dekat sini. Tengoklah apa strike yang ada. Hari ni lebih kepada macam nak cari lauk lah. Air pun masih tinggi lagi. Kaki baru ni ada dua action kan. So korang boleh jek ataupun kayuh je. Kayuh pun sedap, jek pun sedap. Kalau jek dia ada bunyi bearing. Jik. Kena apa ni? Lalu. Oh, kena. Pani makan je. Okay, dah pressure sangat. Biar pergi dulu. Pergi lagi jauh.
Dia makan macam sangkut batu. Ketuk sekali. Kap. Oh, dia pergi. Yang sangkut. Yelah, tempat macam ni dia lah, dia kosong. Bila masa sangkut benda tu macam ni lah kan. Pelik lah. Allah. Batu. Tolong jangan pergi batu. Jangan pergi batu. Yang garam berapa ni? 4 ada kot geng. Dia tahan saiz ni. Oh. Okay, untuk push. Allahu Akbar, putus. Dia dah makan lama ni. Sayang. So tu geng. Astagfirullahaladzim. Dia makan dalam dah. Tak ada rezeki. Tak apalah, kita buat lain. Masih berbekalkan flat rack baru. Okay, kau setak jap mata kain nak tukar semua. Dan kita kas. Hai, baru first cast saja, terus makan. Jadi aku tak nak buat gican sangat. Aku tak nak buat gican. Tak nak jadi apa. Naik kau. Baling terus makan ni. Baru je yang putus tadi. Aku baling, tengok makan lagi. Baru nak clear memory. Alhamdulillah. Ada rezeki bini aku hari ni. Makan sangat batu. Naik kau, aku tak boleh cam. Tak ada kira. Syukur Alhamdulillah. Naik juga kau seko. Alhamdulillah. Aduh, off camera guys. Tak apa. Apa-apa Alhamdulillah, kita ada rezeki kita. Syukur Alhamdulillah. Okay, kita timbang dulu. Saya rasa buka.
3.8. Kita mencari seekor lagi. Buah-buah last sebelum nak balik. Kalau ada rezeki ada lagi. Kita ada masa lagi. Kurang 20 minit. Okay. Rasa dia datang sepasang ni. Sebab seekor tadi besar tu. Sebiji macam minggu lepas yang aku kena besar. Dia datang sepasang. Seekor tu dah kena naik. Baling sekali lagi, seekor lagi ambil. Tak jauh beza pun. Sekali dua kas terus ambil lagi. Hari ni tak ada luck nak naik seekor yang besar tadi. Yelah, sebab itu hari kita pakai kaki bara mungkin. Yelah, dia orang tu panjang kan. Dia makan kot luar. Tak sedut. Ini aku pun tak perasan dia telan. Yelah, ni akan belah kita belajar daripada mistik lah sebenarnya. Bila telan tak boleh nak push sangat. Tapi tak boleh nak push pun sebab aku pakai leader 30. So itulah silap dia. Sebelum ni pakai 30, lali kat luar. Tak apa lah, makan gerang kat luar. So yang ni dia sedut, bergeser-bergeser, kena batu tu lagi tadi. Piap lah. Sebab yalah, mungkin OPSD ni kecil. Memang ses. Dia sedut tu sedap. Kalau macam biasa, gerang panjang tu dia sedut, tak lepas mulut dia, melintang. Ini dia sedut. Dia ikannya besar. Sekali dia sedut tu masuk habis. Aku pun tak boleh nak push sangat. Member tu pun besar. Ini 3 poin lebih ni sedap lah pushnya. Satu makan dalam kan. Biasa lah bergeser. Push sangat pun sebenarnya tak boleh. Bergeser. Dia orang kata betul-betul luck lah tadi. Dah sampai tepi dah pun. So aku agak mungkin kena dengan ni batu tadi. Kerap bunyi. Tu yang punca jadi luka. Tambah luka lah maksudnya. Dia makan pun slow. Toto berat je. So, kita tak boleh nak bajet. Tak apalah. Tu namanya tak ada rezeki. Mana cakap tadi besar tu? Saya tak buang ke gerang tu? Aduh. Depan ni je Wak Alun naik. Keluar dragnya. Oh, kena lagi. Alah, lucut lagi. Kenapa ni saya? Banyak ikan kat depan ni. Menggunakan rapat laut PSD. Aduh.